pernah dihina, dijatuhkan dan hilang arah hidup. Tapi siapa sangka dia bangkit semula untuk jadi seorang legenda. Dulu raksasa dalam gelanggang, sekarang dah berubah jadi simbol ketenangan. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. So jomlah kita sambung balik cerita pasal kehidupan seorang figura yang sangat popular dalam dunia sukan tinju, iaitu Mike Tyson. Lepas kalah dengan James Douglas, Mike cuba bangkit untuk rampas balik tahta juara. Pada Jun 1990, Mike berjaya KO-kan Henry Tillman pada pusingan pertama. Alex Stewart pun kena KO dengan Mike masa round pertama pada Disember 1990. Pada Mac 1991, Mike bertarung menentang Donovan Razor Ruddock dalam satu perlawanan yang sangat kontroversi. Donovan ni seorang boxer dari Kanada yang bertubuh besar, sangat kuat dan famous dengan serangan trademark dia yang dikenali sebagai smash. Walaupun perlawanan ni bukan mempertaruhkan gelaran juara, tapi perlawanan ni penting untuk menentukan kedudukan diorang dalam WBC, WBA dengan IBF. Mike pun nak buktikan yang dia masih boxer yang paling menakutkan dalam kategori heavyweight, sebab ramai orang anggap Donovan ni sebagai lawan paling mencabar bagi Mike lepas dia kalah itu hari. Masa permulaan perlawanan, diorang bertarung dengan sangat agresif. Donovan berjaya absorb hampir semua pukulan Mike yang menunjukkan dia ada ketahanan yang luar biasa. Mike juga dah jatuhkan Donovan 2 kali masa round kedua dan ketiga, tapi Donovan tetap bangun untuk lawan balik. Bila masuk pusingan ke-7, referee Richard Steele tiba-tiba hentikan fight tu masa Mike tengah serang Donovan bertubi-tubi. Lepas tu Steele terus bagi menang TKO dekat Mike. Pasukan Donovan pun terus mengamuk, panjat gelanggang dan ada bergaduh sikit dengan tim Mike. Semua orang marah dengan tindakan referee ni sebab diorang percaya Donovan boleh je bertahan dengan serangan Mike. Apa hal nak hentikan fight tu? Pada 28 Mei 1991, Mike dengan Donovan repeat balik fight diorang dekat MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Fight ni untuk tentukan siapa akan pergi ke peringkat seterusnya dan lawan dengan Evander Holyfield. Seperti yang dijangkakan, fight kali ni jauh lebih ganas daripada fight pertama diorang. Dua-dua bagi serangan yang bertubi-tubi selama 12 pusingan penuh. Masa pusingan ketiga, Donovan dah jatuh kena serang dengan Mike, tapi dia bangun dan lawan balik. Muka Donovan memang dah lunyai teruk mat. Rahang patah, mata dah lebam teruk, tapi dia tetap tak nak mengaku kalah. Akhirnya, keputusan sebulat suara berpihak kepada Mike sebagai pemenang perlawanan tu. Kali ni tak ada kontroversi sebab dah lawan semua 12 round dan keputusan pun dikira dengan adil. Sayang 1000 kali sayang, dah berjuang separuh mati demi nak merampas tahta juara, tapi akhirnya hancur musnah disebabkan kontroversi dekat luar gelanggang. Pada Julai 1991, Mike ditahan atas tuduhan memperkosa Desiree Washington, seorang peserta pertandingan Ratu Cantik Miss Black America, dekat sebuah hotel di Indianapolis. Mike cakap dia tak perkosa, tapi hubungan tu suka sama suka. Namun, keputusan mahkamah tak berpihak kepada Mike. Pada 10 Februari 1992, Mike didapati bersalah atas tuduhan perkosa dan dihukum penjara 6 tahun dengan tambahan 4 tahun pengawasan lepas dibebaskan dari penjara. Mike telah dihantar ke penjara Indiana Youth Center, Plainfield. Walaupun penjara tu untuk golongan remaja, Mike diletakkan dekat situ atas faktor keselamatan sebab dia famous now. Masa mula-mula dekat dalam penjara, Mike mengalami kemurungan yang teruk. Dia rasa dikhianati oleh orang sekeliling dia dan marah dengan sistem perundangan. Cuma bagusnya Mike ni, dia tak pernah bertindak ganas atau buat masalah disiplin yang teruk dekat dalam penjara. Masa dekat dalam penjara, Mike tetap kena ikut rutin biasa macam banduan lain. Cuma dia dapat keistimewaan sikit di mana dia boleh training dekat gym setiap hari dan boleh baca buku dekat dalam bilik sel dia. Mike ni banyak baca buku falsafah, buku agama dengan buku sejarah. Dalam banyak-banyak buku tu, Mike tertarik dengan buku penulisan dari Malcolm X, Friedrich Nietzsche, seorang ahli falsafah dari Jerman, dan riwayat hidup pejuang Islam. Jadi, masa dalam penjara ni Mike Tyson peluk agama Islam dengan menggunakan nama Malik Abdul Aziz. Dia join solat berjemaah dan kelas pengajian Islam dekat dalam penjara. Bila orang
tanya, kenapa masuk Islam? Mike jawab, Islam dah bagi aku ketenangan dalam keadaan hidup aku yang penuh kekacauan. Walaupun dah kena penjara, Mike banyak dapat surat sokongan dari peminat, terutamanya dari komuniti Islam dan golongan African American. Sepanjang Mike dekat dalam penjara, beberapa figura yang terkenal ada datang melawat dia, macam Muhammad Ali, Tupac Shakur dan beberapa orang pemimpin agama Islam. Don King pun ada datang, cuma hubungan diorang dah makin renggang. Makin lama dia dekat dalam penjara, Mike semakin tenang dan banyak berfikir pasal segala kesilapan dalam kehidupan dia. Walaupun begitu, ada masa-masa tertentu dia tetap bertindak kasau sebab jiwa dia belum tenang sepenuhnya. Lepas 3 tahun dekat dalam penjara, pada 25 Mac 1995, Mike dibebaskan dengan parol sebab berkelakuan baik dekat dalam penjara. Masa dia keluar tu, lebih dari 200 orang wartawan tengah tunggu dekat luar. Yang buatkan semua wartawan ni terkejut. Mike keluar penjara pakai kopiah mat. Keluar je pagar penjara, dia terus pergi masjid untuk solat dengan Muhammad Ali dan kawan-kawan yang lain. Media telah gelaukan Mike sebagai wira yang kembali dari neraka. Lepas dah bebas dari penjara, Mike cakap yang dia nak comeback dalam dunia tinju profesional. Masa ni Mike dah jadi semakin tenang dekat dalam gelanggang. Dia dah menang beberapa perlawanan sampai dia berjaya menang WBC Heavyweight title pada Mac 1996 lepas TKO kan Frank Bruno pada pusingan ketiga. Mike jadi world champion lagi sekali lepas dah 6 tahun kehilangan tahta. Lepas kekalahan dengan Mike, Frank Bruno pun terus bersara dari dunia sukan tinju. Pada September 1996, Mike berjaya kalahkan Bruce Seldon dengan pantas. Jadi, Mike dah pegang balik gelaran juara WBA untuk mengukuhkan dominasi Mike dalam sukan tinju kategori heavyweight. Sayangnya, pada 9 November 1996, Mike kalah dalam satu perlawanan yang dinantikan oleh ramai orang, iaitu perlawanan menentang Evander Holyfield. Masa tu, orang dah anggap yang zaman Holyfield ni dah habis dah boleh pencen dah. Tapi dengan strategi yang penuh disiplin dan keberanian, dah membuktikan bahawa Holyfield ni masih relevan. Lepas dah kalah ni, orang ramai dah start fikir yang Mike ni takkan mampu jatuhkan boxer yang tahan lasak. Maka diorang repeat balik fight tu pada 28 Jun 1997 dengan lebih 2 juta tontonan pada ketika tu. Masa pusingan pertama dan kedua, Mike agak agresif tapi boleh nampak yang dia tengah stres. Holyfield pula nampak relax dan sabar je cari peluang. Mike komplain banyak kali dekat juri yang Holyfield ni banyak guna kepala secara kasar. Masuk round ketiga, Mike peluk Holyfield dan gigit cuping telinga kanan dia sampai terkoyak Mike. Juri terus hentikan perlawanan tu dan Mike kena potong 2 mata. Masalahnya, bila diorang masuk balik gelanggang, Mike gigit pula telinga kiri. Perlawanan tu terus dihentikan dan Holyfield diisytihar sebagai pemenang melalui disqualification. Holyfield terus dihantar ke hospital sebab nak sambung balik cuping telinga dia. Member terus bersumpah takkan lawan lagi dengan Mike siap. Masa kejadian ni berlaku, keadaan dekat arena terus jadi huara Mike. Dekat luar arena pula berlakunya rusuhan kecil di antara penyokong. Disebabkan tindakan Mike ni, dia kena denda 3 juta US dollar dan digantung lesen bertinju selama setahun. Reputasi dia pun dah jatuh merudum. Sponsor dan peminat yang kecewa dengan dia terus jauhkan diri. Peristiwa ni dianggap sebagai memori hitam dalam sejarah sukan moden. Sebelum aku terlupa, pada 19 April tahun 1997 ni, Mike kahwin lagi sekali dengan Monica Turner, seorang pakar pediatrik. Perkahwinan ni dikurniakan 2 orang anak, iaitu Rena Tyson dengan Amir Tyson. Pada Oktober 1998, Mike dapat balik lesen tinju lepas sesi rayuan dengan Suruhanjaya Tinju Nevada. Mike kembali ke gelanggang menentang Francois Butter dan menang masa pusingan kelima. Cuma nampak now yang Mike ni dalam keadaan emosi yang tak stabil. Pada Januari 1999, Mike pergi serang 2 orang individu warga emas masa diorang aksiden dekat Maryland. Mike didapati bersalah dan dikenakan denda dengan hukuman penjara selama setahun. Cuma lepas 3 bulan lebih kena penjara, dia dibenarkan bebas dengan parol. Kejadian ni dah menyebabkan imej Mike tercalar lagi, di mana orang dah anggap dia ni seorang yang ganas dekat mana-mana je, bukan sekadar dekat gelanggang. Masa Ogos 1999 pula, masa fight dengan Olin Norris, Mike pergi tumbuk Olin lepas dah bunyi loceng sampai jatuh mamat tu. Olin terus tak boleh bangun sebab kecederaan lutut yang sangat serius. Ramai yang kata Olin ni acah je sakit sebab kalau dia tak teruskan pun payment tetap dapat. Mike pula cakap dia tak sengaja bagi penumbuk lepas bunyi loceng sebab terlalu fokus pada perlawanan. Cuma ramai dah mula anggap Mike ni seorang boxer yang tak reti nak ikut peraturan. Pada tahun 2000, Mike dah mula bertinju dekat luar US sebab masalah lesen dan reputasi buruk dia. Pada Jun tahun 2000, Mike fight dengan Lou Savaris dan menang dalam masa 38 saat je. Cuma yang buat jadi kontroversi, Mike pergi serang pengadil yang cuba nak hentikan perlawanan ni. Jadi media dah mula buat spekulasi yang Mike ni ada masalah mental yang tak boleh dikawal. Pada 20 Oktober tahun 2000, Mike lawan dengan Andrew Golota, seorang peninju dari Poland. Mamat ni dikenali sebagai peninju yang kuat tapi emosi dia pun tak stabil juga.
Masa pusingan pertama, Andrew macam terkejut dan emosi lepas Mike jatuhkan dia. Bila masuk pusingan kedua, dia macam main play safe. Bila nak masuk pusingan ketiga, Andrew terus minta hentikan perlawanan. Tindakan Andrew ni membuatkan semua penonton marah sampai dia kena cover dengan bodyguard untuk keluar arena. Lepas pemeriksaan kesihatan, Andrew didapati patah tulang pipi dan mengalami kecederaan belakang. Cuma ramai orang tak percaya benda tu. Diorang cakap Andrew ni sebenarnya pengecut. Itu dah satu hal. Satu hal lagi, Mike dah elok menang dah. 2-3 hari lepas perlawanan tu, Mike kantoi guna marijuana pula. Jadi kemenangan dia dibatalkan dan kena denda sebanyak $200,000. Pada tahun 2001, Mike tak bertinju sebab dia ada masalah kewangan dan banyak masalah undang-undang. Jadi tak ada promoter yang berani nak manage dia secara terbuka. Mike pun dah start hilang disiplin latihan sampai berat badan dia naik. Rumah tangga dia dengan Monica pun dah start bergolak. Dia lebih banyak habiskan masa berjudi dan pergi pesta liau. Akhirnya kita sampai ke perlawanan Mike dengan Lennox Lewis, satu pertembungan paling epik dalam sejarah tinju. Mike dengan Lennox ni dah kenal dari zaman remaja lagi sebab dua-dua pernah training dengan kas di amatur. Bila Mike menang World Heavyweight Champion pada tahun 1986, diorang terpisah dan berkembang dengan cara masing-masing. Masa awal tahun 90-an, Lennox pernah cabar Mike secara terbuka tapi Mike selalu mengelak. Akhirnya diorang dapat berjumpa dalam gelanggang lepas sekian lama. Masa buat sidang media dekat New York pada Januari 2002, Mike terus serang Lennox dan tumbuk salah seorang guard dekat situ. Diorang terus bergaduh dekat atas pentas dan Mike gigit kaki Lennox. Lepas tu Mike terus mencarut dan ugut nak serang wartawan. Benda ni dah menjatuhkan imej Mike sebab kejadian ni dapat coverage yang meluas. Cuma dari sudut bisnesnya, kejadian ni yang membuatkan ramai orang nak tengok perlawanan ni. Sebelum perlawanan dengan Lennox, Mike ni dah macam orang hilang arah tau. Bini dah filekan cerai, kuat enjoy, tak buat latihan dengan betul dan buat banyak hutang. Lesen tinju dia pun hampir kena tarik sebab perangai dia masa sidang media tadi tu. Akhirnya pada 8 Jun 2002, Mike pun berdepan dengan Lennox. Mike start dengan agresif tapi lepas 2-3 round nampak dia dah penat. Lennox memang betul-betul kontrol lah game tu. Masuk pusingan ke-8, Mike terus kena KO dengan Lennox. Kemenangan ni dah mengukuhkan kedudukan Lennox sebagai World Heavyweight Champion sejati masa era tahun 2000. Lepas game tu, Mike nampak tenang dan mengaku kalah secara jujur. Dia sendiri cakap yang dia dah tak layak dah jadi juara. Lennox pula menganggap yang dia dah bersihkan division heavyweight ni dari peninju yang tak berkualiti. Berdasarkan rekod, perlawanan ni dah buat untung lebih $100 juta yang menjadikan perlawanan ni salah satu perlawanan paling untung dalam sejarah. Pada 14 Januari 2003, Mike disahkan bercerai dengan Monica Turner. Pada Ogos 2003, Mike diisytiharkan bankrupt sebab dia tak bayar hutang yang bernilai $23 juta termasuk hutang dengan kerajaan, firma perundangan dan pampasan bekas isteri. Dia terpaksa jual banyak aset peribadi dia termasuk rumah mewah dia dekat Connecticut untuk settlekan separuh hutang dia. Lepas kejadian ni, Mike hilangkan diri nak dekat setahun lebih. Dia cuba kembali dalam arena tinju pada 11 Jun 2005 dalam perlawanan menentang Kevin McBride. Sepanjang perlawanan ni, Mike nampak letih, lesu dan langsung tak ada semangat nak berlawan. Masa pusingan ke-6, Mike terus mengaku kalah yang membuatkan semua orang terkejut. Inilah pertarungan profesional terakhir Mike Tyson. Lepas perlawanan ni, Mike umumkan persaraan dia secara tak rasmi. Pada tahun 2007, Mike telah dikenakan hukuman penjara sebab memandu di bawah pengaruh dadah. Lepas tu dia gaib kejap dari radar media. Bila Mike muncul balik dalam media, nampak Mike ni dalam keadaan tak terurus dan tak stabil. Nak pula bila anak bongsu Mike, Exodus Tyson, yang berusia 4 tahun, meninggal dunia akibat terjerut dekat wayar keselamatan yang tergantung dekat mesin treadmill pada 26 Mei 2009. Exodus ni anak Mike dengan bekas awet dia, Sochil, yang menetap dekat Phoenix, Arizona. Bila Mike dapat tahu, Mike terus naik flight dari Las Vegas terus pergi ke Phoenix. Mike koyak gila bila anak perempuan dia mati, langsung tak nak jumpa orang. Inilah titik tolak kepada perubahan sebenar dalam hidup Mike Tyson. Pada 6 Jun 2009, Mike kahwin dengan Lakiha Spicer, anak kepada Syamsuddin Ali, bekas imam masjid dekat Pennsylvania dan masih kekal sampai ke hari ini. Lakiha ni lah yang jaga kewangan dan mental Mike dan bawa Mike kembali ke dalam kehidupan yang beragama. Perkahwinan ni dah melahirkan Milan Tyson dan Morocco Tyson. Lepas tu, Mike yang dah mengakui kesilapan lama dia telah memohon maaf secara terbuka kepada semua orang yang terlibat. Pada tahun 2012, Mike menulis buku yang bertajuk Undisputed Truth, di mana dia menulis dengan jujur tentang kehidupan masa silam dia. Buku ni jadi bestseller dan Mike mula dapat jemputan ke rancangan TV. Mike juga mengadakan persembahan pentas yang bertajuk Undisputed Truth yang membuktikan bahawa Mike bukan sekadar ahli tinju tapi seorang pencerita dan penghibur yang baik. Lepas tu, dia start muncul dalam beberapa filem dan siri TV macam dokumentari Tyson dan rancangan animasi yang bertajuk
bertajuk Mike Tyson Mysteries. Masa ni Mike mula jadi ikon pop culture yang selalu bercakap pasal spirituality dan ketenangan hidup. Pada tahun 2017, Mike mengusahakan Tyson Ranch, sebuah resort yang berkonsepkan ganja dekat California City, California. Matlamat utama Mike untuk gabungkan elemen pusat penyelidikan ganja, tempat penginapan mewah, tempat hiburan dan pendidikan tentang penanaman ganja. Mike juga menjual produk ganja rekreasi dan perubatan yang berasaskan ganja. Dia cakap dia dah bebas dari dadah terlarang, tapi dia gunakan ganja untuk terapi diri dia. Bisnes ni dah menjana jutaan dolar dan menjadi salah satu sumber kewangan Mike paling stabil. Pada 28 November 2020, Mike di usia 54 tahun kembali bertinju dalam pertarungan menentang Roy Jones Jr. Walaupun bukan pertarungan profesional, tapi Mike menunjukkan keazaman yang luar biasa dan fizikal yang sangat mantap. Perlawanan tu diakhiri dengan keputusan seri, tapi ramai orang puji Mike di atas dedikasi dia terhadap sukan tinju. Hari ni kita nampak Mike terus berusaha untuk bangunkan balik jenama dia. Dia start muncul dalam iklan, podcast, dokumentari dan perniagaan produk kesihatan. Mike juga popular dalam kalangan generasi muda, terutamanya dekat TikTok bila banyak video dia viral. Selain tu, Mike selalu bagi ceramah motivasi yang banyak bercerita tentang kepentingan mengawal ego dan ketakutan, kebangkitan daripada trauma hidup, Islam, pengampunan dan spirituality. Macam yang kita tahu, pada tahun 2024, Mike yang dah berusia 58 tahun berlawan dengan Jake Paul yang umur 27 tahun. Pertarungan ni merupakan aksi tinju pertama yang disiarkan secara langsung dekat Netflix dan berjaya menarik lebih dari 65 juta penonton secara serentak. Jake Paul menang dengan keputusan sebulat suara dari juri. Walaupun ramai yang kritik perlawanan tu tak seimbang dengan Mike ada masalah kesihatan lagi sebelum perlawanan tu, tapi Mike cakap dia bukan nak bertinju secara profesional pun. Dia cakap bila dia diberikan peluang nak bertinju balik, dah kira satu kemenangan peribadi dah untuk dia. Mike cakap lepas ni dia nak fokus sepenuhnya dalam bisnes ganja dia. So macam tu lebih kurang kisah hidup ringkas seorang figura yang popular dalam dunia sukan tinju dan pernah menggegaukan dunia pada satu ketika dulu, iaitu Mike Tyson. Ringkas tak ringkas kan? Dua video juga aku kena buat untuk dia seorang. Macam biasa, ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan, tulis je dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.